Masa tu saham Lin Group akan jatuh ke tangan kita. Dan Gu Corporation tunggu masa je nak hancur. Jatuh ke tangan kita? Awak ingat saya buat semua ni untuk siapa lagi? Semua untuk awak. Awak dah takkan susah lagi. Saya cuma nak awak je. Saya cuma nak kahwin dengan awak. Saya tak kisah awak tak ada apa-apa. Tapi sebagai lelaki, saya tak boleh biarkan. Saya nak bagi awak segalanya. Percayalah, tak lama dah. Tengah hari ni awak ada masa? Makan sama nak? Nanti ada mesyuarat lembaga pengarah. Lepas tu bincang usul dengan kewangan. Tak ada masa sangat. Okey, nanti bila dah reda sikit, saya luangkan masa. Okey? Okey. Projek tu berjalan lancar. Saya yakin boleh pujuk Papa. Lepas tu tunggu lembaga pengarah luluskan. Bagus. Tak lama lagi, Lin Group, Yan Group, dua-dua milik awak. Cheers. Lagi satu. Orang yang menyusahkan tu dah uruskan ke? Jangan bagi dia rosakkan rancangan kita. Awak cakap pasal Iwan ke? Dia cuma umpan kita je lah. Bila dah tak berguna, kita buang je dia. Saya percaya. Cumanya, kat luar sana banyak sangat gosip sekarang ni. Sebagai tunang awak yang sah, saya tak nak jadi bahan gelak orang ramai. Nak kahwin pun, kenalah sepadan dengan taraf keluarga. Dia tu cuma umpan kecil je. Tak sama dengan awak. Baguslah awak faham tu. Bukan semua orang layak untuk jadi Puan Yen kan? Yen Chen. Jadi memang sejak awal lagi, awak memang anggap saya ni umpan je ya? Puanku.